Suami tak dapat terima hakikat isteri dia jatuh sakit sampai sanggup kahwin dan cerai lain, mohon pencerahan. Kita kahwin apa sebab? Litaskunu ilaiha, supaya kamu duduk baik-baik, aman damai, kasih sayang dengannya, dengan perempuan itu. Jadi mu ni masih senang ya, mu suka bila dia sakit, mu cerai dia. Betul tak? Ini tak pakar punya orang ni. Faham? Dia boleh cerai isteri itu, tapi bukan kerana dia sakit. Faham lagi? Bila dia sakit, mulah dia penjaga dia. Itu tugas kita. Bila kita terima seorang perempuan, kita terima amanah. Faham? Bukan lari. Nak kahwin tak ada masalah. Dia sakit pergi cerai pula. Nah. Anak sakit teruk anak. Faham lagi? Damu sakit apa tak teruk mu? Nah, bini sakit buang bini, anak sakit buang anak. Nak? Mu sakit apa tak terjun atau pokok naka? Ni tak ada tanggungjawab lah kita ni. Jadi nak senang semua. Ingat bila kita ni menjadi suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu mengapalai menjadi pemimpin bagi orang yang lemah, iaitu bini kamu. Dia tak sakit pun dia lemah dah. Apatah lagi sakit. Soalan seterusnya,